Ketua Pembangkang, Datuk Seri Hamzah Zainuddin mengesahkan tidak akan kembali kepada UMNO, meskipun ada pelawaan secara terbuka daripada parti itu menerusi inisiatif Rumah Bangsa. Ahli Parlimen Larut itu bagaimanapun tidak menolak untuk bekerjasama dengan parti pimpinan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dalam menjayakan agenda reset yang dibawanya. Sebelum ini, UMNO dilapor membuka pintu seluas-luasnya kepada mana-mana bekas ahli pernah dipecat, digantung keahlian dan individu yang ingin bersama dalam perjuangan parti untuk menyertai UMNO. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Razlan Rafiee turut menggesa Hamzah bersama penyokongnya supaya kembali menyertai parti itu tanpa perlu menubuhkan parti politik baru. Sementara itu, Hamzah memaklumkan proses pendaftaran Parti Keluarga Malaysia sedang dilaksanakan selepas permohonannya ditolak Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia pada 2022. Namun menurutnya, terdapat beberapa perkara yang perlu ditambah baik dari semasa ke semasa.